Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengacara majlis, barisan juri yang adil, lagi sama penjaga masa yang setia dengan detak jamnya. Para guru serta hadirin yang dikasihi sekalian, izinkan saya membawa hadirin sekalian menghayati sebuah hikayat kehidupan yang syarat dengan jiwa. Tema saya hari ini terus memimpin, menghadap dan membugar ahlak. Di hamparan bumi roda berdiri, bukannya pedang yang menjadi saksi, tetapi ada yang mengagar diri terus memimpin demi ilahi. Hadirin sekalian, kepemimpinan bukan sekadar tentang amal di atas kertas, tetapi tentang jiwa yang mendidik. Bayangkan sebuah kapal tanpa nakoda yang ada, pastikan anda pukul badai final. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan bertanggungjawab ke atas apa yang dipimpin. Ini bermakna kita semua adalah pemimpin, bermula dengan memimpin diri sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Mari kita lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW memimpin. Suatu hari di kota Mekah, seorang wanita tua sering meletakkan duri dan sampah di laluan Nabi. Satu hari jalan itu bersih, rupa-rupanya wanita itu sakit. Adakah Nabi bersorak? Tidak, baginda adalah pemimpin akhlak. Nabi segera menziarahinya. Wanita itu terkejut sungguh melihat kehadiran Nabi menziarahinya. Hasilnya, wanita itu memeluk Islam. Itulah membugar akhlak melalui kepimpinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhirat dan yang banyak mengingati Allah. Kepimpinan tanpa adab ibarat pohon tanpa buah. Ia indah dipandang, namun tiada manfaatnya. Dalam memimpin, kita perlu mencontohi 4 sifat terpuji Rasulullah SAW, iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Pemimpin adab menentu jiwa ahli bumi, jadi hiasan bukan kuasa yang dikejar-kejar, tetapi reda Tuhan yang didambakan. Teguh memimpin, janganlah gentar, biar adab menjadi benteng paksi iman. Tiang agama membentuk umat cemerlang gemilang. Di zaman media sosial ini, kepimpinan kita diuji. Pemimpin yang berakhlak tidak akan menggunakan lisan untuk mencaci. Sebaliknya, mereka menggunakan lisan untuk menyatukan. Apabila pemimpin menunjukkan adab dalam perbezaan pendapat, maka rakyat atau pengikut akan belajar erti hormat menghormati. Di sebalik arus kepantasan teknologi dan pengaruh budaya luar yang
Sebagai mengakhiri cerita saya, terdapat 3 pengajaran besar yang boleh kita bawa pulang. Pertama, kepimpinan melalui teladan. Akhlak pemimpin adalah kurikulum yang paling cepat dipelajari oleh pengikut. Kedua, adab melebihi ilmu. Pemimpin yang berilmu tanpa adab akan membawa kerosakan. Tetapi pemimpin yang beradab akan membawa keberkatan. Ketiga, kebertanggungjawabaan akhirat. Setiap tindakan kita sebagai pemimpin akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, teruslah memimpin dengan mampu adab dan mempugar akhlak. Kerana pemimpin yang hebat bukan mereka yang mempunyai paling ramai pengikut, tetapi mereka yang melahirkan paling ramai insan berakhlak mulia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.